Hei jantan, review kereta saya. Salam tak ada, apa-apa pun tak ada. Tiba-tiba suruh review. Yelah, you buaya nombor 1 Malaysia kot. Takkanlah I nak cakap baik-baik. Betul? Wah, betul I number 1. Macam tu. Okeylah. Kereta perempuan single. Hei, cakap baik-baik sikit. Sorry. Kereta anak muda yang dikeluarkan khas untuk meringankan beban rakyat. Tapi kini jadi lambang gaya hidup geng-geng indie. Perodua Axia Baby FC guys. Dengan enjin 999cc, 3 silinder 12 valve double wake cam, fuel injection pakai CVT, front wheel drive dengan 67 horsepower dan 91 Nm top speed dia. Hari tu, I bawa 180 tau. Betul? You sedar kan? Drum brake belakang, bukan disc brake tau. Kau panggil siapa Nama aku Anis Amira. Cuba panggil Anis. Apa-apa je lah Mira. Kereta biasa-biasa tapi ownernya menggigit. Rar. Kereta ini, lampu depan ada running light, signal LED, lampu belakang custom, smoke guys. Dah pasang sport spring, pakai sport rim 15 inci, DBS, cikai punya. Logo pun hilang. Oi, apa cikai-cikai? 1,000 tau. Ori punya. Kedai bagi tau. Betul? Okey. You betul. Dah pasang lip star Aero depan, side diffuser, rear spoiler SB2, sirip ikan, according to owner. Low visor, dan yang paling penting sekali, tinted takut jais. Bukan takut jais lah, tapi safety. So guys, kereta yang memenuhi ciri-ciri keselamatan seorang perempuan. Kereta ini ada traction control, ada front collision warning, ada parking sensor, semi leather seats, dikelilingi dengan patung-patung tak guna, kapet Maggi pedas, steering balut Alcantara, center console macam ni, patung lagi, reverse camera asal ada, CarPlay 11, sound system original budget. Inilah lagu dia. Selepas tukar muffler, tak tahu brand apa, inilah bunyi dia. So guys, like, follow, komen, share untuk review kereta seterusnya. Bos, you tahu tak kenapa sampai sekarang you masih single? Tak tahu. Saya pun tak benar nak tahu. You tak perlu bagi tahu saya.